Siapa kata seorang gadis itu sukar untuk mencapai impiannya? Siapa kata seorang gadis itu lemah dalam melakukan apa yang diinginkannya? Dan siapa kata seorang gadis itu mustahil dalam menempuh onak, duri dan juga ranjau? Gadis Inspirasi akan memaparkan 13 orang gadis yang bakal memberikan inspirasi kepada anda. Bersama saya, Hana Ismail, host untuk rancangan ini. Al-Quran merupakan firman ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Ia merupakan petunjuk dan pedoman kepada kita dan akan kekal relevan sehinggalah ke akhir zaman. Gadis inspirasi kita kali ini bukan calang-calang orangnya. Beliau merupakan Johan Kariah Peringkat Antarabangsa pada 2019 dan Johan Kariah Peringkat Kebangsaan sebanyak 4 kali berturut-turut. Beliau juga dilantik sebagai ikon dakwah Yadin. Kitab Agung Kitab Mulia dibaca dengan penuh cinta. Di alun lembut para awliya Berhadiri Fairuzah, inspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Farhatul Fairuzah binti Panut, berasal dari Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Saya anak kelima dari 5 orang adik-beradik dan saya merupakan graduan Quran dan Sunnah dan saya adalah seorang qari'ah peringkat antarabangsa 2019. Saya mula meminati bacaan Al-Quran ni sejak umur 5 tahun dan Alhamdulillah ibu dan arwah ayah saya yang memberi kemudahan yang banyak kepada saya sejak umur 5 tahun dan bermula umur 7 tahun mula masuk pertandingan tilawah Al-Quran sampailah sekolah menengah dan sampai sekarang Alhamdulillah memang istiqomah untuk masuk pertandingan tilawah. Yang mula saya masuk pertandingan tilawah ni sudah tentu kedua ibu ayah saya, ibu dan arwah abah. Mereka banyaklah berkongsi dan memberi kemudahan pada Farha dan adik-beradik yang lain tentang tilawah dan bacaan Al-Quran ni. Tanpa mereka memang kami tak mampu untuk teruskan sebab mereka lah yang memberi inspirasi kepada kami semua. Perjalanan mempelajari Taranum ni bermula dari umur 7 tahun lagi. Masa tu Farha banyak belajar dengan mak dan arwah abah sebab memang yelah mak dengan arwah abah seorang qari-qariah juga. Dari situ Farha banyak bertalaki. Kadang maghrib tu kita selalu mengaji bersama-sama keluarga. Tapi bila bermula umur sekolah menengah, Farha mula belajar dengan guru-guru yang lama yang banyak pengalaman dalam bidang tilawah ni. Dari situlah Farha banyak keluar dari tumpung kan, sebab kita memang dah biasa dengan belajar dengan kedua ibu ayah, jadi kita mencubalah untuk belajar dengan orang lain pula. Dan Alhamdulillah berterusanlah sampai ke dewasa dan sampai sekarang lagi Farha masih berurusan dengan guru-guru. Farha
sebab dia anak bongsu kan, jadi memang seorang yang sangat manja. Okay, anak bongsu, dia katakan memang anak mak. Okay, kalau mak dengan arwah abah, rasa Farah memang rapat dengan mak. Okay, pergi mana-mana memang sentiasa ada mak, sentiasa ada abah, tapi memang Farah tu memang anak mak. Okay, dan kalau dalam adik-beradik, dia okey, dia tak banyak cakap sangat. Jadi dia seorang yang ceria, suka layan anak-anak buah dia. Okey. Okey, kalau pengalaman mengaji dengan Farah ni, kami adik-beradik memang akan mengaji sama-sama sekali lah dengan masa arwah ayah dia memang dengan mak ayah sekali. Jadi sebelum pergi ke sekolah, kami akan mengaji dulu sama-sama. Lepas tu baru mak ayah hantar ke sekolah. Kalau lambat pergi sekolah, kalau lambat bangun ke, lambat pergi sekolah, lambatlah juga sampai. Kalau lambat bangun maksudnya kita kena mengaji pun dah lambat tapi kena mengaji juga. So jadi lambat lagi. Ayah kata macam memang kena ngaji dulu walaupun dah lambat. Jadi itu antara pengalaman kami adik-beradik lah sama-sama. Farah dari kecil memang dah nampak dah dia memang minat dengan Al-Quran lah. Mungkin dari salah satu faktor memang sebab kami keluarga memang dari kecil Farah dah nampak kakak-kakak dan abang dia mengaji. So dia selalu ikut majlis tilawah, selalu ikut kursus-kursus tilawah, kursus-kursus tahsin. Dari situ memang dah nampak minat dia, dan bila mak dan arwah abah cuba untuk ajar dia dah mula boleh. Dari itu memang kita dah nampak lah. Okay, perubahan setelah dia mendapat perhatian dari masyarakat ni, antaranya masa lah sebenarnya. Bila masa ni dulu mungkin agak banyak dengan keluarga, jadi sekarang ni agak padat sikit. Jadi masa yang agak padat tu dia akan susun dengan baik, sebab dia pun bergelar pelajar kan. Dia nak susun masa belajar, dia nak susun masa bersama keluarga, susun jadual kerja. Jadi agak padat lah bagi dia.